Okay, you wait, later I will call my lawyer. Oh. So jadi macam ada satu kes tu pula pasal apa lah. Dia beli baju koyak kot, tapi kita orang tukar ke macam mana lah, saya pun lupa lah. Tapi gaduh lah, intense ke dia siap. Okay, you wait, later I will call my lawyer. You wait later from my lawyer. LOD lah, dia hantar LOD lah. Pasal baju je pun. Padi ni autentik je. Lepas tu barang tu barang sale, baju selai RM9. Allah lah. Kita bukan nak beli lah. Bukan nak beli kan. Tapi mentality benda tak perlu nak gaduh. Jangan buat komplek benda ni. Betul. Kecil je pun RM9 selai kan. Masa tu barang markdown, memang padi ni memang selalu buat sale every year kan. Akan buat sale. Dia orang cakap tak perlu lah sampai drag ke level nak lawyer. Kalau kau ada lawyer, maksudnya kau berkemampuan. Betul. Tapi takkanlah sampai baju RM9 kau nak argue. Allah. Okay. Tu lah, PL macam-macam lah manusia ni kan. Memang mencabar. Tapi bila dah lama-lama lalui, dah macam relax lah. Santai, dah boleh baca orang tu nak macam mana. Kira dia masuk tu, tengok reaksi muka dah. Ada yang jenis memang kita approach kan, kita guide kan. Dia tak beli. Ada yang jenis dia nak beli tapi dia tak tahu apa benda yang nak beli. Okay. Time tu aku pula jenis memang suka buat scene. Aku akan suggest lah barang ni, barang aku akan tanya dia nak pergi mana. Kebanyakan banyak agak customer luar dia nak pergi outstation apa semua kan. Tapi dia tak ada idea apa yang dia perlu ada. Okay, faham.